Harga emas mencatatkan keparasian tertinggi dalam sejarah, iaitu sudah mencecah RM550 untuk 1 gram. Dan selepas berkali-kali harga emas mencecah keparasian tertinggi, dalam tempoh 4 tahun saya menabung emas, adakah saya berhenti menabung dan hanya tunggu harga turun untuk tambahkan simpanan emas? Saya teringat pada awal saya mula dulu simpan emas, iaitu pada tahun 2021. Waktu tu harga 1 gram hanyalah RM250 sahaja. Kalau tuan-puan nak tahu tips berjaya dan kaya dalam simpanan emas, tengok video sampai habis dan share kepada yang lain. Untuk jadi penyimpan emas yang kaya dan berjaya, tuan-puan perlu fokus kepada 2 perkara. Pertama, konsisten sahaja menyimpan, dan yang kedua, fokus dengan pertambahan gram emas. Sebab walaupun tuan-puan menyimpan 1 gram emas, dengan peningkatan harga emas hingga RM50 per gram, tuan-puan masih lagi belum kaya sebab hanya memiliki 1 gram emas. Jadi, fokus dengan simpanan secara konsisten di akaun emas CAP. Sebab bukan saja ia memberikan harga yang murah, malah bantu tuan-puan untuk kumpul gram emas yang lebih besar dengan bajet yang rendah, iaitu RM100. Emas fizikal boleh dikeluarkan pada bila-bila masa dalam pelbagai saiz, sama ada gold bar ataupun dinar. Kelebihan akaun emas CAP, dia tak ada had umur dan sesiapa sahaja boleh berdaftar tanpa sebarang charge. Seawal anak baru lahir hinggalah warga emas, warga negara asing dan juga warga negara Malaysia yang menetap di luar negara pun boleh juga. Jadi dah faham kan? Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Publicol, tuan-puan boleh terus isi borang sign up ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Publicol. Saya akan bimbing tuan-puan dalam langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.